Alul mauli arba'ata ashhurin fi zawjatin minal ila'i bila qadin wa fi raj'iyati minal ila'i war raj'atu la minal ila'i lihtimali an tabayyana wa innama lam yahtad fil imhali ila qawli bil ayati sabiqati bi khilafin innati li'anaha mujtahadun fiha wa qawluhu minal ilahi ay fil mutiaqati lil wati amma ghairuha kasariratin aw maridatin wa min hina tiqatil watai kama yukhadhu mimma sayati. Ini satu faslun. Ini ikut kitabun lah. Kitabun. Ini faslun lebih wid daripada kitabun. Kitabun babun, bahkan faslunnya lebih wid daripada bab. Bawah bab faslun. Pulang faslunnya kepada dibertempokan orang akan orang yang kala mi'ila. Si mauli dia baik. Tempokan orang akan si mauli akan 4 segala bulan. Tempokan orang akan si mauli akan 4 segala bulan. Pak tempo kurmila bulan pada purmo. Mulai daripada ila bangga menempo bila kadin dengan tidak ada qadi. Dengan tidak ada kali. Yang kemila kimamila ekornya. Kalau ragai menumpah hai tali permoh lebih hai watak permoh lebih boleh nah. Demi Allah, hal watak kata lebih pada 4 bulan. Yang si mauli pada ragamnya. Yang si maulinya oleh menumpahnya malai dikudika tutunya hingga apa bulan bertempo. Malai ikun pun nanti malanya yang positif itu bermoh demi Allah hal kata lebih bulan. Waktu itu positif malam bulan gede. Enak betai. Enak betai tentu ni juga kata bulan. Apa demi dah. Mana pilih ramai pun pilih pun dah tali lu nak kelan watak lu. Pilih dengan dalu ah. Tali akla watak ni pilih. Yang ada watak apa? Mian tali. Aku jadi tali aja. Tali aja. Yang 2 aja pilih. Tahu punya orang agama pilih yang tali. Kan trim. Kalau lagi urina betul lagu, payah tambah apa bulan di peluru. Yang orang agama payah tempo bulan. Tapi pertempo bulan apa yang kali antara rugam dengan je. Ini ke buat promo. Demi Allah kalau tak kata bulannya sana irkam je dah. Itu leh tengah. Malah nyobon. Ya itu kena bulan. Hei yo kena bulan. Ada tali untuk lan watak. Pilih. Dia nak payah rupiah ke dia. Sebetulnya putamela, putamnihar, putatemala, putaranyu hana payah pihak ketiga. Kecuali yang payah rupiah ke dia karena tak leleh temu Allah. Yang payah ke dia, yang amu halil macam mana. Yang tengah pengalaman dalam rumah tangga. Baik bocor dia tanya buat dukui menguji. Pi mampu, ha? Baik punya tak bocor ke ni tengah. Muraji ada 2 yang ada lembu kamu. Temala 2, rujuk 2. Mila 2, tempo 2. Melihat 2, kaparah 2. Pun saya. Jadi nambo, ha? Nambo punya enggak bayar reklam orang yang nambo. Lain. Aman tak kalau lah mana? Anda repot enggak? Di bom. Jadi ini bila kali anak baru kali ini. Wa fi rajiyati mina ilai. Ditempokan akan mulia akan 4 bulan pada purmo rajiyah mulai pada ilaji pada purmo tali rajiyah daripada ilaji.
Zero uragam. Kayak telik pun mau. Kata lun talik sa. Adapun kata lun talik dua. Nyam permohorannya raja ya. Ini yang kata talik sa dua. Manarnya mata je tawolo je teranyo. Nyala ngam je midah mentamila tu. Tamila tu. Bono inang talik raja kau dam permoh dia. Manu word hana word jo. Kita malik inang sa dak ada gende di Allah halu atak kata me pun. Nyan tetap walaupun permoh talik raja tempo tengok ada itu boleh beli macam mila. Seandainya bono hana tamila kajat rujuk raju. Ya tahu juga. Teman kan ada milah aja wah. Biar apa bulan ni daripada kunyan. Masa permohotannya tak ada ni kalau bulan. Kan bulan tu minta. Bak dah bulan nak kunyan demi Allah kalau ada kata be bulan. Nya tetap dari kunyan kon gendong ke bulan. Kita payang lo. Payang lo. Ya, kau payang pajak. Nya waraja la minal ila litimali antabayana dan bermula raja'ah. Ya, raja'ah mana? Ini yang tadi ini kata rujuk. Itu bukan daripada ilah. Ya. Rujuk mana ke rujuk ilah. Mana kata kan? Mana kata tadi ajizah lah dua. Ini kata rujuk. Kalau apa kata lo. Yang rujuknya luar ilah. Kerana ilah mana kalau rujuk. Mana ilah demi Allah lo kata ada boleh. Ya. Yang rujuknya nak kira ilah. Bagaimana? Karena muhtamil bahwa bain ia yang sini. Kudakut menyaina hanan raju. Oleh tamila sampo hanan raju. Meina tal sa tal wa hanan raju abi indah. Nyaina kan bain sura. Kuno indah tal sa tal wa. Hanan raju. Hingga lalu indah. Nya boleh enggak boleh kan? Yang hamil atau hamil. Yang guru lima guru. Ba'durah hanya indah le boleh kalau le boleh anak rujuk. Ya ni kawan ba'durah haji rujuk ali. Meyaji pelai ni payah nikah yang baru. Nikah kembali, ijak dan kabul, me waru jadi wali jadi bernikah. Jadi mbak itu orang. Maka mana mahu lo payah bangkai lo me. Ya bangkai. Uru tu bangkai sama lain. Ya, kerana tak baru juga apa aku nanti ya. Ada apa? Dalai. Satu haba meno ibu juti. Ya. Iyo meno ate kali tali kan terhabis masa dali ni kan situ roti lah. Ya ya. Tatama musuji kan halu atak put bulan musuji kan. Ate habis 10 roti nyan kan kacri dia. Kabain. Kabain kan. Nah 10 20 roti kalau 20 lah musuji bos 10 roti ada ceri kan. Ka dalam kawin lagi. Ka 20 orang jadi. 20 orang ngan ta ilam no. Mila. Mila mesti hang luar tak ji kan. Hang luar tak li. Mana te kata nikah baru nyan te kira watak lah mah. Matang 10 berapa boleh hang watak. Kakaknya kayak lu akan berumah dia ni. Berarti puntung no. Betul. Kan berumah di mana? Sebab imno kan ta masalah mantang tri mantang kuno kira jetnya kan. Yang ke mana hana kira temila betul. Takut mudah media baik kan mana? Takut baik mana baik tu kena kami hendak hana tunjuk. Kabain. Yang kabain hanya ngelako ngempermoh nali. Tak ada kelapai gugur sih tu dia. Kabain benelo ke bain dah dua bain sura bain kubara dah lele dah. Bain sura pasah danyo. Ha? Bain sura hadapan adapun tali lagi tapi hana tunjuk lah teman indah. Habis ini suara kan. Kembali lah payah nikah kembali. Ajak rujuk kembali. Wa inama lam yuhtan fil mahali ila kadhi. Kono wate tempo boleh nak pernah kadhi antara dua isteri ya tempo. Jawaban ji wa inama dan hayatnya tidak dimahajat ke orang akan dianya mi'ila pada tempo. Orang majak kepada kadhi bakun. Karena sebutnya orang majak pada kadhi dengan ayat Al-Quran. Yang kadahlu ayat. Ya. Ayatnya
tidak dimahajatkan orang akan yamila pada tempo hana majak pada kali. Bagaimana? Karena sebutnya tiap-tiap miila hana majak kali untuk tempo dengan ayat yang kadahlu ya. Menunggu antara tempo apa yang kali luar medang aja bakon. Karena layak benar. Layak ni kun hana hal masalah kata ini. Luar medang permoh tu. Nah, bi khilafil innati dengan khilaf innah lumah zakar. Bi khilafi innati dengan khilaf innah lumah zakar ragam. Menyuragam lumah zakar wa teori nang haitung nyampai me bagati. Bakon. Li anha kana ba'dhu innah kana ba'dhu lumah zakar itu mujtahidun biha, itu yang ijtihadkan padanya lumah zakar. Karena ba'dhu innah itu diijtihadkan padanya innah. Ya, beda mayo uraga mahag terima oleh permoh alasannya karena hasil barang batin. Ya payah boleh kali. Ayo mana-mana boleh payah. Betul, kagum uraga. Age contoh kalau ikut nanya. Arfa kurti. Lagi rumah jalan. Bukan? Dewa uraga ni lagi rumah jalan. Maka pun kena dar rumah jalan. Ya rumah di jaro. Ya biar hantu payah bakati. Ru kali melong kalau tulak tak makan. Karena inah. Payah boleh kati ni. Ya kaje nya masalah tu yang selesai. Dan depu yang hak depu kati karena depu, yang nak payah depu karena depu. Jadi buat dah selesai yang. Jadi orang berhabar hari ni berhabar. Banyak urina enggak lapor masalah indah suami keribat kadi, jadi ijtihad lagi dia main lagi ijtihad pun. Kemudian sah betul-betul. Atak kan hanya betul dia lakukan kan. Pada sah kan nak hukum roh aja pada sana. Ulang masa ini kan, kamu ada anak jenis kita ya. Dia baik bangun. Dengan betul alasan indah. Ternyata hana masalah. Jadi, masalah tempo bulan 4 bulan penuh apa yang kadi. Tapi punya masalah urinang tempo hebiwa samir moh ilat kana lemah zakar ragam nyan payah pi masalahnya tu bak kali. Macam apa pi. Ya. Maya mungkin selesaikan dua. Nah, dia undang ni nah selesai balik ni dengan. Dia undang membuat kan. Ha. Tu dah ragam kita sebindang lah punya kan. Nak kan selesai masalah. Nyampai pada kali ni. Sampai pihak ketiga ni. Termasuk bakal bila terjadi orang salah sabuh limang urina jadi masalah kau. Yang baik pengut dengan cara masak. Tak salah sabuh limang terjadi padanya. Inna lemah zakar ni masalahnya itulah. Adapun jab hari dia hukum. Ani. Adapun pengong buduk lupa. Jangan payah lapor kali. Bila terjadi salah satu limangnya, ni tanya risiko hak kita tanggung, yan boleh bila saja permoh basah tanya. Ang kita biar permoh basah, tidak malam kai basah tu. Ai bangun seperti yang. Ai waktu lit lah dah malang, adun tu malang tu malang. Ka basah dia bertemu. Kai bangun ni. Ini dia pak. Ada sedar hukum mana? Kai basah bertemu dengar basah. Pergi basah. Alah, antum dah tempat dua tadi. Tempat dia ada penting kan. Hati nak sampai kan? Dia boleh nak tak kena hadangnya. Kai pasal betul ni. Mana ci bau agam, dia pasal hari na. Bila terdapat bab permohonan salah sama lima. Nya marina hal kelemo kenjam, kan ratkin. Karnen. Urina tanya dong ngau, dong dulu. Ada kala permohonannya bodoh, ada kala sebab, ada kala apa. Yan. Ya bangun kan je. Yang dadu lah tanya orang am. Betul di sare sebab kadang berinang kadang-kadang kerodo ina syuhad di musuji. Ate pegah musuji nada dengar lah ada yang musuji kan. Tanya tapi yang sulah ilah musuji kan. Man cuma tak besar walaupun urang kena mak kaju kalau nikah handu. Ya, kamu sekarang nikah kan? Kan lagi yang musuji kadang-kadang hampu wah urina. Suji lagi kan, abang haju hampu hari nang, mesti itamang lah abang haju. Nya
limit lagi aja jelas hai tamang ke kan. Nya musuji hampuah kena 100%. Ya ya. Ha, kiban. Bawa kaya dengan matang. Itu. Teman? Musuji nyan kiban kira. Oh kira. Kira. Je basah masa dikit basah. Anak puah. Anak puah. Kadang-kadang Anak puahnya anak kenina. Yang ke musuji kadang-kadang juga puah. Musuji dari kali. Musuji dari apa? Musuji dari 6 dah bukan haju dari musuji. Dari 1 dengan 60. Lepas lah dah kena. Kata wak memang. Maka leh anak buah yang dengar. Musuji lagi kan. Ada apa ini masalahkan. Nya kamu menurut 25 memang nyampe ya. Nya berat anak buah ya. Ya. Hati punya katu tingkatnya derajat kan. Kau kena ada tempat main. Artinya 50 tahun nya anak. Jangan masalah. 50 tahun kan dapat orang yang pergi ke 60 kan. Orang pergi ke 60. Apa ini ni tu punya agama. Ke internet nah. Apa ya? Kau balik orang boleh pegang kan? Atas nak kejadian kan? Walaupun ini itu je, lalu nak lagi kan boleh. Nah, itu. Kalau tak ujung-ujung ubat nah. Nya masalah haji. Lupa haji. Lupa haji kadang jampu-jampu selagi. Betul. Nanti yang ke lele masalah, lele sebab yang je cok sahabat lu ni nah. Nanti ni kadang-kadang je bertiga ke batang ni. Ni kak agak mereka punya 25% ni kak inah dia. Ya kan? Inah. Jadi bila terjadi inah yang boleh peruhkan dia untuk pihak hakim. Karena hakim dah bagi dia pak inah yang itihad kan. Gebi keluar sampiran ke penjara gedeng tengah dia gebi cara buat ke penjara. Jadi cara hakim orang ni orang wajib mubat. Dia mereka sunat kamu wajib. Mereka wajib. Karena menarik kau agar kah nak mubat. Hai ko balik nya kalau hakim yang mana kaki pisah je. Wa qalu minal ilahi ai fil mutiaqati lil wati. Ya kan? Kendu kumono melai tempo daripada watemila. Artinya pada alati yang kuasa yang alati biwata. Ya. Benar ke tempo sagam bulan melai pada dalam mak urina itin wata yo. Mak urina yang sanggup di wata ke tempo. Mak urina hai di wata ke ban. Tu contoh urina hai di wata. Ama ghairuha. Mungkin kalau kita rasanya yo. Orang ke 60, kalau 80. Arpun berbelah lainnya mutakah, lain lelaki yang kau sanggup watak. Contoh yang nak watak seperti sahirah, rumah namanya indah ubi macam rumah. Adapun maridah, rumah namanya yang indah sakit. Yang ketempo mulai daripada kudika kuasa watak. Seperti barang yang dipahamkan akan barang daripada barang silakan datang ia barang. Nah. Dia yang permohon nak minta pada sahirah di Nabi. Sama kan dengan Nabi Nabi. Dia yang agak mulai belum permohon dia umur 7 tahun sama kan? Ha? Sama ngomong Nabi. Mak negara kan ini? Hansa negara Hansa. Ha? Hansa kenapa pilar apa tu? Mana terus bang? Mak negara bang. Hansa kan? Hansa negara. Oleh mukai seorang agam beri nang saya lah. Saya kira hansa tu watak lo. Dia watak hansa itu. Yang kurang. Adapun seorang agam kemarin dah. Uri nang watak hansa tapi kata sakit hansa tu lewat watak kan. Sakit tak tu. Dia watak hansa tu ni. Tamila tu. Nya demi Allah indah tanya tengah hanamir. Demi Allah kalau watak kata lebih bulan. Watak je watak no. Nya kita bulan lagi kuasa watak pun. Masa tahu ke mana umur 17 tahun. Umur 7 tahun ni no. Umur pada tahun kuasa watak je. Agak umur pada. Tak menikah no umur 7 tahun. Hanya tak mila je. Demi Allah kalau watak kata lebih 40 bulan.
Anggut watak pun bodoh. Adik dari mulai belah pun kuka kerap boleh. Tak pernah tu watak ada dalam tempat banyak watak je belum nampak. Benar le tak boleh ni mudah jodoh. Kah je tak watak lo. Tak nampak je. Demi Allah kalau watak kata lebih tak boleh. Ya orang kenyah lagi lah. Watak umur sanggup tin watak umur padu. Nan kuka kerap boleh. Nak kita boleh. Antanya kira ni nang. Yo bang lu kata sanggup watak lu kata sanggup tu kak kuasa dembu. Jadi urang nyampur kalau ke boleh hanya watak ni kah? Pada apa boleh? Watak tu boleh dengan lelaki. Adi lelaki pun tempo ke boleh kan? Nyo kana boleh ke mana watak ada pun boleh. Menanti mana permoh sakit. Jadi dalam sumpah tu bab permoh sakit hanya watak yang pasal sakit je. Demi Allah kalau watak kata apa boleh. Nyai kalau boleh watak boleh sakit pun. Ala dalam sumpah nama boleh geduk boleh sakit ngajak watak. Yang naik kalau pun boleh ke. Dari boleh sakit je. Pres pun boleh, terus pun boleh sakit dia yang. Yang lu boleh daripada boleh sakit. Watak lu pun tak boleh. Ya, menyeru tamila. Ngam permoh tanya mata ada umur, ada balik lo. Ada kala permoh tanya balik tapi hang watak kena aja sakit. Kira pun boleh, melai boleh sakit pun. Dia ni nawi benar melai hang watak nak kira boleh ke depan. Jadi lah ngama sah makai ni mahu boleh. Contoh Nabi kan, Siti Aisyah. Ya. Jadi Siti Aisyah mudiyodon. Ai watak mudiyodonnya. Bawah lom. Ke nama kar. Aisyah. Si umpang rumahnya minta ke Muhammad. Watak Siti Aisyah di bawah rumah Nabi Muhammad tu ni. Baca umpang rumah Nabi mentarik jatuh oleh Aisyah duduk berhenti. Elok Aisyah, bagi Aisyah kau. Dia tu rumah dia di Angkar Aisyah. Dia kata ada pergi rumah kan. Nak ceria saja kan. Ayah anda Muhammad dengan Rasulullah ya. Dari jauh ni ni jauh di mana palingan. Ya. Itulah bahasanya bagi tahu dia ni. Okey, Aisyah yang kami kata ya. Asal saja dari ini dia. Apa yang nikah lu? Apa nikah kata Jibril. Ya. Kira tempo pemulihan daripada anak sanggup watak hingga nikah sanggup watak. Seperti barang yang lagi akan dipaham. Yukhadu mimma sayati. Yang dipahamkan daripada barang yang akan datang. Ya, hukum itu. Saya kira dengan mariadah. Walau irtadda ahduma ba'da dukhuli fil muddati in qata'an li'anna nikaha yahtallu biriddah wala yusabu zamanuha fil muddati idza aslama fil iddah. Dan kalau telah murtadlah salah satu keduanya suami isteri yang telah menghilang. Yang masa murtad salah satu sesudah masuk di dalam muddah bertempo. Nisya puntung ianya mudah. Pakai tempat puntung karena buat nikah itu cedera yang dengan tempat murtad. Yang mana nikah kan cedera tidak ada hitungkan orang akan tamunya murtad daripada mudahnya bertempo. Bila Islam yang salah satu dalam indah. Udah ada rumah tu. Kalau ada kata lebih boleh. Kalau ada ilahnya terjadilah murtad salah satu. Pemutak orang pemutak orang. Kalau terjadi ke orang tu demi Allah kalau kata lebih boleh. Ya, dengan ini baca aja jalan tak kelan tu inang keber tu. Balik ke lembu amboi. Keber ke amboi, kamu tak? Tak. Apa nak keber ya? Pandai bui buku pandai bui. Kamu tak? Yang mutak tu. Tak apa hari balah hari. Tak apa hari balah hari. Bui keber hari. Tak apa. Kamu tak? Yang tergedi lagi ya. Ya kan? Ada lah mutak rumah tu. Dengan camur tu oleh nang. Ikalah ni. Yang pun dicamak, oleh aku camak. Betul. Tak ya? Kamu tak ke?
Terjadi murtad salah satu pun ada kelala kau. Yang nama murtadnya kenapa kah? Dia nikah hanya tu. Dan tu. Habis lah. Hanya mutapali. Ya. Yang mudah tempo pentung hanya kenali. Hanya kenali pun boleh. Karena kali pun. Habis nikah doa. Sebab apa? Sebab murtadnya cedera nikah. Menikah tadi hanya kira atau jadi dia mengucap nak apa? Ha? Yang hanya mela. Habis ya. Kami mana kamu tu kan murtad kan? Oleh kan, oh maka murtadun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau mohon lah. Yang hanya mela ni. Mana ilah karena li murtad. Karena buntung Murtad mana? mudah. Dengan sebab murtad ni hal perlu kanya tu. Murtad salah zero sampai sini yang buntung nikah. Dengan sebab murtad. Buntung nikah kan kamu rumah dulu. Hana sebab mila ni, hana apa boleh ni kamu rumah tu masalah. Oh sengai mucap. Nyaman rumah dalam. Menikah ni, lagi kau buntung. Anak yang nikah ni yang tambung lagi. Ramai nikah. Jadi mainnya dia mucap ni indah. Yang yang mula. Masa pun camak border ke. Nya border pun camak ulia. Pandai ulia border. Ulia yang ahaya. Enggak murtad. Ya itu tu. 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan, hana mucap. Habis. Hana mucap tu nyampe nikah kembali. Karena bukan karena kalau kalau indah. Tapi menyolah namun minta menoi mucap juga lain lah. Nanti mila nama melindah anak payah diri. Nggak mucap kembali ke dalam. Sama lagi orang kafir nama Islam. Dua lah ke mana? Dua kafir. Yang berdua serai nama Islam apa? Karena nikah. Karena nikah kan? Mi Islam bandua Nikah kan. nikah lang kafir hitung kita lah. Kenapa yang menikah li Islam? Yang kan mu'alah pada ikut untuk menjinak-jinak hati mereka. Hukum yang kafir besar ke Islam. Ni teman Islam. Oh, mangat dengan Islam. Nikah mereka kira. Bukan Islam menjadi belah tu. Baik ke Islam ikut jerai kalau Islam. Grup nikmati kantor merah-merah tinggi. Kau dulu tu rak kita ni. Jadi ikut nama Islam hai tamang li. Karena aku mudah tu menjinak hati kafir lain.